tak ada, datang workshop, top up gas. Datang workshop, top up gas. Aircon panas, datang workshop, top up gas. Okey, Assalamualaikum. Selamat datang di Wah Lebih Esok Automotif. Hari ni kita ada Azia. Untuk aircon ni biasa ada 5 step. Step yang pertama, kita akan cek tengok bacaan gas dia berapa. Okey, kalau gas dia kosong, nak top up tak ada masalah. Lagi suka top up, 5 kali top up, sekali top up. Contoh 45, darat dengan 5, untung tak? Okey, yang kedua, kita akan pressure test tengok bocor kat mana. Ataupun dengan cara yang ketiga, kita akan tengok dekat mana pipe ni basah. Yang simple. Okey, biasa kita akan tengok pipe ni basah dekat mana. Contoh Azia ni, pipe dia, kita dah nampak dia basah kat depan. Apa saya tengok basah kat depan? Ni dia, nampak? Basah dekat depan ni. Okey, minyak. Kita suspect dia bocor dekat sini. Tapi nak double confirm nanti, dia test lagi sekali. Saya test nak buat apa? Biasa kalau nak masuk gas lepas ni kena vacuum. Okey, vacuum. Sebab apa dalam sistem ni aircon dia tak nak ada udara. Last, sebelum masuk gas, minyak kompresor kena lah letak. Sebab apa? Asyik top up. Tak tahu dalam sistem aircon ni minyak kompresor ada berapa ml. Kosong ke, penuh ke, banyak sangat ke. Sebab tu nak kena flushing. Sekarang kita proses flushing. Okey, kita nak tahu bacaan minyak dalam kompresor tu dalam sistem aircon tu ada berapa. Okey, tekanan dia punya high pressure pun dalam 200. CD pun dekat 17 macam tu pressure untuk flushing. Macam Azia ni minyak dia cantik cuma keluar 50, kita masukkan 80. Okey, ikut label standard balik. Okey, alhamdulillah kita dah siap. Masuk minyak dengan flushing 80 ml, flushing pun vacuum dah siap. Okey, selepas flushing dapat 35. Ni memang cantik. Okey, untuk Azia ni cantik. Dia punya low pressure baru 30-35, high pressure baru 200. Okey, tapi masalah yang kedua, dia ada lagi. Memang aircon cantik tapi off dengan on tu cepat sangat. Kita tengok berapa second dia on. 1, 2, 3, 4, 8 second. Okey, on balik. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 second. Ini problem yang kedua. Kalau aircon asyik panas, top up panas, top up panas tu tanda bukan masalah gas system. Ada leaking atau minyak kompresor dah lari spek. Okey, lagi banyak top up, lagi cepat rosak kompresor aircon. Okey. Macam yang Azia ni, okey, dia punya sistem sang kompresor dah cut, dah cantik dah.